Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan media yang turut dapat datang pada hari ini. Pihak-pihak penaja, rakan strategik, and our fellows from Taichi from Japan, thank you very much. Okay. Terlebih dahulu saya akan bagi sedikit overview pasal pasukan. Okay. Untuk tahun ni kita orang gunakan moto It's More Than Racing. Sebab apa? Sebab daripada media penceritaan tu kita orang bawa, kita orang tubuhkan racing team supaya boleh bawa penceritaan daripada ground terus ke atas. Okey. Untuk tidak berracing ni actually ditubuhkan di bawah Tulis Media. So kalau nak ikutkan kita fokus pada perlumbaan dan juga pembangunan bakat. So selepas pada tahun 2025, tahun lepas kita orang sempat bekerjasama dengan Fakulti Sains Sukan UiTM. So kita orang cuba kembangkan media tu, kita orang cuba kembangkan daripada pembangunan bakat pelumba. Media pun ada melibatkan dalam Fakulti Sains juga, dan juga mekanik pelumba pun ada dalam Fakulti Sains juga. So daripada grassroots tu, Fakulti Sains Sukan UiTM Shah Alam dan juga Tulis Media, kita orang nampak benda tu boleh dikembangkan. Dan sebelum ni pelumba tak ada langsung diploma ke ijazah, tapi dengan adanya Fakulti Sains Sukan ni, dia boleh full time race, tapi dia boleh dapat diploma dan ijazah dekat Fakulti Sains Sukan UiTM. Sama juga media, dia boleh buat full time media, tapi dia boleh part time study dekat Fakulti Sains Sukan. Sama juga mekanik. So dengan kerjasama kita tahun lepas dengan Fakulti Sains Sukan UiTM, benda tu kita orang cuba ketengahkan, sebab benda tu tak pernah dibawa oleh pasukan atau media. So kami cuba hubungkan benda yang tak pernah dihubungkan sebelum ni. Okay. Tulis Media kita orang tubuhkan TWC ni cuba gabungkan media dan juga ekosistem motorsport itu itself. Sebab sebelum ni kami sebagai media, kami cuma cerita siapa yang finish line, siapa yang menang, siapa yang kalah, ada gosip-gosip masa perlombaan, itu saja. Tapi dalam apa yang jadi belakang tabir, mekanik macam mana, pengurusan tim macam mana. So benda tu kalau tim share kepada kita orang, itulah kita orang akan share. Tapi kebanyakannya tim takkan share benda-benda macam tu. So bila kita orang tubuhkan Tulis Racing ni, benda tu kita orang belajar sendiri, dia punya penat lelah dia punya dari segi logistik dia, macam mana masalah kewangan dia. So itu yang kita orang belajar dan kita orang ceritakan di dalam platform media ini. Kami kongsikan mungkin satu hari nanti media-media lain akan mampu buat race team sendiri, insyaAllah. Okay, kalau ikut perjalanan tahun 2024, kita orang fikirkan benda ni, nampak benda ni patut dilaksanakan. Tapi pada tahun 2024 tu kita orang planning cuma nak develop seorang bakat untuk dibawa berlumba di MSF pada tahun 2025. Tapi rezekinya alhamdulillah pada awal tahun 2025 kita orang dapat bersama dengan satu pasukan untuk full season dekat Pro Am MCP. So itu terkejut tergempar juga. Tak sempat nak cari sponsor semua, tapi alhamdulillah kita orang dapat endure satu full season 2025. Cuma 2026 ni kami bersedia lebih awal. Pertengahan tahun 2025 tu kita orang dah buat rangka plan untuk full blast 2026 ni. Dan alhamdulillah dengan kerjasama Pak Mazhar dan line up rider yang ada rekod
ada rekod. So insyaAllah kami lebih komit pada tahun ni 2026 dan hopefully kita akan come up dengan result yang lebih baik. Okay, visi dan misi. Ini tak payah baca kot. Okay. Kita orang target tu memang ada lah, tapi nanti Pak Mazhar, team manager akan ceritakan lebih lanjut. Selain daripada racing, kita orang nak cuba nak kembangkan rider, bukan cuma rumah saja, dia orang akan ada education. Mekanik yang terlibat dengan tim kita orang pun bukan sekadar mekanik saja. Dan insyaAllah dengan kerjasama dengan Fortenzio adalah wakil pasukan Moto3 MLF. Mana? Okay. Fortenzio. So insyaAllah develop mekanik yang kita orang develop dekat dalam tim yang akan ada diploma dan ijazah dekat Fakulti Sains Sukan, dia orang pun akan ada peluang untuk beraksi dekat dalam MotoGP. InsyaAllah kita akan usahakan lah. Mungkin tak tahun ni, tahun depan. Okay. Untuk tahun 2026, kita orang gunakan 3 jentera daripada M-Force, iaitu Watch FR150. Dan Alhamdulillah ini adalah hasil kerjasama strategik dengan M-Force dan kita fokuskan kepada prestasi dan juga konsistensi. Hopefully setiap race 1, 2, 3 ni podium lah, insyaAllah. Okay. Ini adalah barisan pelumba, ada 3. Itu Haris tahun lepas dia 3 podium dan semua perlumbaan dia top 5. Haziq adalah bekas juara Yamaha Super Series tahun 2018 dan Alaf adalah berpengalaman luas dalam Cup Prix dan juga perlumbaan endurance. Ini adalah struktur pasukan. Saya adalah Muhammad Nizam. Saya tak kenal diri lagi ya. Sorry. Saya Muhammad Nizam Cik Ahmad. Team principal dan juga saya adalah chief editor untuk Tulis Media. Lepas tu untuk team manager adalah Cik Rahul Mazhar bin Rami dan juga bantuan teknikal serta media adalah under Osman pada Tulis Media. Orang kuat juga. Okay. Sedikit overview berkenaan dengan Malaysia Cup Prix. Mungkin tuan-tuan perempuan di picture. So Malaysia Cup Prix ni adalah antara perlumbaan 2 roda yang paling kompetitif di Malaysia. Kalau sebut Cup Prix ni memang gila-gila lah race dia. Memang kalau dia asal daripada grassroots, perlumbaan grassroots, sebab jentera tu mampu milih. Jentera tu digunakan di atas jalan raya macam Bush dan yang nama-nama lain. So dikumpulkan dekat dalam satu kejohanan itu Malaysia Cup Prix. So dekat dalam Malaysia Cup Prix dia ada 4 kategori. Paling atas adalah CP150, yang kedua adalah CP125, ketiga adalah Wira KBS dan satu lagi kategori adalah Pro Am. Pro Am ni adalah untuk independent team dan juga pelumba sendirian. So kalau race week tu untuk Pro Am selalunya akan ada rider sebanyak 30 ke atas, 38, kadang-kadang 42 setiap pusingan. So dia akan buat hit 1 dan hit 2. So dalam hit 1 dan hit 2 tu dia akan ambil top 12 saja. Hit 1A dan hit 2A, hit 2B dia akan ambil 12 top rider untuk bersaing dekat race pada hari Ahad. So finally pada hari Ahad tu hanya 24 jentera akan berlumba. So memang kalah mati lah pada hari Sabtu tu. Bungkus awal lah. Okay. Okay. Last sekali yang overview pasal rakan strategi ni saya akan ceritakan selepas unveiling jentera nanti. Kat mana kita orang punya rakan strategik ni berada pada jentera. Kita orang bukan jenis tanpa stiker, okey, boleh letak.
kita orang cuba untuk kerjasama dengan lebih antara kami, PwC dan juga rakan strategik macam coach, macam Team Boss, apa yang kita orang buat untuk Team Boss dan apa Team Boss buat untuk kita orang dan RCB pun semua. Sebab sebelum ni aksesori RCB tak ada lagi dikeluarkan untuk coach, dan insyaAllah dengan kerjasama ni saya akan ceritakan lebih lanjut bila kita akan bila unveilingkan jentera yang sebenar. Okay, nutup dah bagus. Lastly, saya mohon tuan-tuan dan puan doakan kerjaan kami pada tahun ni. InsyaAllah untuk rakan-rakan media lain, kita orang open kepada kerjasama yang lebih mampan pada musim depan. Dan tanpa media, saya pun media juga, tanpa kita ni nak menceritakan scenes motorsport ni, tak ada lagi dah orang lain yang akan ceritakan scenes motorsport ni. So sama-sama kita bangunkan, kita macam ketengahkan scene motorsport kita ni. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik kita tengok dengan warna serta aksesori-aksesoris yang sempurna, saya rasa kan. So agak-agak motor ni kat mana duduknya dalam kategori Pro Am 2026 hari? Yang saya pasti first round ni akan ada dalam kelompok top 3. Okey, syabas. So maknanya ini satu matlamat yang jelas yang mana rider utama kita dah bagi tahu dia nak berada dalam 3 terbaik pada first round Malaysian Cup Prix 2026. Fighting ke atau macam mana? Untuk overall tahun ni kita orang target akan fighting sikit sebab lomba tahun lepas pun masih ada lagi. So saya akan cuba untuk dapatkan tempat pertama lah untuk overall. Itu dia matlamatnya sangat jelas. So kita bagi tepukan yang gemuruh untuk first rider kita bagi pasukan TW Racing Team. Seterusnya rider kedua kita. So perkenalkan diri anda. Okay, nama saya Muhammad Aziz Rosmaza. Okay, kalau rider first rider kata dia boleh janji dia top 1 tahun ni, kita akan bawa dia ke CP 100 tahun depan. Itu dia. So kita bagi tepukan yang gemuruh untuk hari. Maknanya ada seat kita sini untuk tahun 2027 ada seat kita untuk fighting kategori yang Premier 150 Okey, seterusnya tadi kita nak tengok harapan tadi. Kalau kita tengok hari punya harapan, dia nak skor ni dalam dua Pro Champion kan. So kalau Haziq macam mana? Apa harapan Haziq untuk sama ada nak follow ataupun just nak backup ke ataupun just nak cari pengalaman? Untuk first round ni saya target untuk top 3 atas podium. Dan untuk season tahun ni saya akan kejar juga overall champion tu. Untuk saya Ya, maknanya kita nampak kedua-dua rider kita memang mempunyai matlamat ataupun rancangan yang begitu jelas sekali. So maknanya clear. So macam mana dengan Alaf? Untuk saya tahun ni saya target top 3 lah. Untuk overall saya target top 3 lah untuk fight dengan orang sekali. Okey, kalau kita tengok semangat daripada ketiga-tiga rider kita, memang kita nampak berpotensi untuk menjadi salah seorang daripada pencabar utama bagi kategori Pro Am.